Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketika aku buat video ni, sengaja aku ambil kotak tisu ni kan. Sebab supaya apa, simbolik dah, hati jangan jadi macam tisu kan. Hari ni aku nak balun lah. Aku nak balun. Sebelum aku lupa, aku dalam perjalanan ke pejabat. Lambat lah masuk pejabat ni. Dah pukul 10-7 minit pun baru on the way. Esok lah bos. Bos mana boleh PIY. Betul tak? Kita kerja bos kan, bos. So consultant kan, freelance consultant, bos lah. Aku kan ada majikan. Aku lah majikan dia. Aku bos kan, kena riak sikit pagi-pagi kan. Kena takbur. Kita hero. Okay, aku nak balun satu benda tentang satu pegawai khas daripada sebuah orang politik lah di negeri tempat aku lah. Ni tempat aku bukan di Penang bukan di Penang kan. Bukan di Penang, bukan di Penang. Di sebuah negeri di utara juga, sebelah negeri dia kan, di tempat aku di area Tanjung Pendang, Pak Buntang kan, Kuala Kurau, Serong macam tu lah. Sebab aku dapat dimaklumkan beberapa, ini betul lepas setahun dah beritahu kat aku. Punya kemaruknya Mamat ni, cerita dia wang apa sejati madan ke apa ke, peruntukan berapa entah aku pun tak apa nak tak sebut lah berapa amount dia. Dah lah jadi pegawai khas kepada jawatan politik kan. Hang punya kemaruk lah duit tu pun nak rembat kat hang. Nak beli apa mesin apa, entah mesin apa untuk perusahaan hang lah secara peribadi perusahaan family untuk dijadikan projek. Aku cuma nak kata kepala bapak hang betul lah cerita sebab hang ada bapak, kepala bapak hang betul lah. Hang dengan bapak hang pun sama lah dimaklumkan oleh kawan aku. Hang tu pernah jadi satu apa KC lepas jadi hang tewas pemilihan tu, lepas hang tak jadi KC, hang gunalah kedudukan politik hang untuk menjadi pegawai khas sebuah jawatan politik. Lepas tu duk jajah lah dun berkenaan lah dun tut KK tut. Lepas tu pegawai khas tut duk jajah hashtag. Tapi di sebaliknya hang duk menyakau lah. Hang ni buat kemaruk sangat. Kemaruk. Orang dari muda-muda dah umur tak baru awal 30-an pun dah kemaruk. Cerita dia untuk kali ni, jika hang nak masuk pertengahan politik, aku kan balun hang kan. InsyaAllah aku lapik perkataan insyaAllah, aku akan berusaha, bukan nak pastikan, aku berusaha. Hang takkan menang dengan parti hang nak bertanding tu. Sebab aku nak insyaAllah aku akan berusaha, bukan nak pastikan, aku akan berusaha untuk hang takkan menang dengan parti nak bertanding tu. Sebab KC yang ada lah ni pun, KC tu kulup. KC yang ada, KC terkini tu kulup. Kulup ni kalau orang Melayu dia faham lah kulup tu apa dia kan. Kulup tu memang tak dia apa. Walaupun kulup tu banyak duit, cerita dia takat hang niaga biasa-biasa kereta 4-5 biji bukan kereta mewah pun. Hang mau cerita hang duk gebang, hang kenal dengan orang tu mewah kan. Hang ada apa jawatan pangkat gini. Padahal pada aku benda tu semua, benda tu orang boleh ditarik balik lah. Boleh tarik balik. Sebab dalam dunia politik ni dah berlambak ada orang lah macam tu. Tapi akhirnya mana dia pergi tersungkur di pintu apa ni kerakyatan. Tersungkur di pintu kerakyatan. So pada aku nak cerita, kalau hang ni level penyakau amatur, kalau di parasuah pun hati-hatilah. Takut kawan bojok uring tu hinggap kat badan hang dan bertulis lokap ... So kesian nanti. Kesian kat bini hang, kesian dengan mak pak hang, kesian adik-adik hang, kesian kampung hang. Takut ni berlaku. Dia tak payah hang kena sambitan sampai berpuluh-puluh tahun lah imprisonment. Dia dia cukup kalau hang kena dalam beberapa tahun, dalam 2 tahun 3 tahun pun dah cukup dikesan. Hang tu muda lagi. Takut rekod tu kekal sampai mati. Tahu? Okey.
So itu perkara pertama lah. Dan perkara kedua, aku nak balun kepada ceplos politik. Tak kira lah parti apa pun, biru ke, biru muda ke, merah ke, apa-apa jugalah kepada ceplos politik. Aku nak bagi tahu satu benda. Ui, menarik ni lupa ni kayu bisikan. Dah lagi tengok layan. Kepada ceplos politik cerita dah. Dia ada masa bermula, ada masa berakhir kan. Lagipun ceplos ni dia cerita rasuah, dia tak mau cerita. Cerita keterjaminan makanan pun tak mau cerita. Cerita pendidikan pun tak mau cerita. Dia kira membodek, menjilat, mengampu. Itu cerita dah. Orang ceplos ni lah. Aku nak beritahu kat ceplos-ceplos ni. Ceplos-ceplos ni aku tak tahu lah depa ni Muslim tak Muslim, Wallahualam, aku tak tahu. Kan, tapi kalau yang Muslim tu berani aku kata lah. Depa ni Quran pun ingat tak pandai nak baca. Kan, tu hang kata aku ulang, depa ni Quran tak pandai nak baca. Kira tajwid ni memang jahanam kata tajwid ni jahanam memang nak sebut memang tak betul lah. Idgham al-ghunnah lah, idgham bila ghunnah lah, ya apa ni maklin mak asli idgham utama silain ke apa ke, memang jahanam Buat puak-puak ni sebab tu depa ni ceplos, depa ni bodoh. Bodoh, tak mengaji kan, jenis sekolah tak tinggi. Mengaji universiti pun, kalau masuk universiti pun tak habis. Kalau nak masuk universiti pun aku tak tahu. Masuk universiti pun tak layak lah nak minta. Kira layak minta kolej swasta minta kot kan, boleh bayar kan. Sebab tu daripada ceplos. So kepada puak-puak ni aku nak kata penghormatan pada aku tu tak ada. Sebagai rakyat, sebagai orang pemerhati politik, memang tak ada. Dan selamatlah hampa dengan kehidupan ceplos hampa tu. Cerita dah. So pergi mam. So bagi aku selamatlah menjilat bos-bos hampa. Kalau andai kata bos hampa rujuk, hampa nak pergi mana? Hampa ceplos nak jilat hampa pula, aku pun tak tahu. Tapi kalau aku akan bagi jilat lubang jamban. Sebab lubang jamban ni dia ada jenis macam krim-krim semua sikit kan, nak coklat mana hitam. Itu kalau jilat baru lepas habis je tu hang flush kepala hang flush sampai basuh kuyup kepala hang, baru lepas tu hang panggung kepala, angkat dia kepala hang, baru hang tahu ini realiti hidup. Masa tu baru hang kembali pada dunia yang realiti. So aku ulang balik kepada adikku yang kenal tu, aku tak payah jaga Dinda lah. Bagi mangkak yang duduk dekat adun KK di negeri P, yang menjawat jawatan sebagai pegawai orang politik tu, yang kerja dia atok kotak makanan, pergi lawat orang sakit. Tapi bolehlah gambar hang cuci najis ke, hang tukar pampers ke, barulah sur. Ini takat pergi lawat salam bagi duit. Itu politik lama bai. Politik lama. Politik tu zaman Tok Nadok orang dah buat dah kan. Politik tu zaman 50-an 60-an. Ini zaman 2026 bai. Bagi cerdik sikit pergi sembang dengan hang punya pegawai atau penasihat politik hang tu, bagi media tu bagi cantik sikit. Editing tu mau kemas. Lagipun aku tahu keliling hang tu semua bangkak-bangkak. Hang pun paling tinggi pun diploma. Bukan ada degree pun kan. So kalau aku cerita pasal level degree ni, hang tak faham. Hang tak pernah ambil paper tu, hang tak belajar level-level tu. So ni memang aku hina lah. Bukan aku hina orang tak ada degree, aku hina kat mamat ni seorang lah. So aku rasa patutlah mengaji tinggi sikit lah bai. Tinggi sikit. So harap-harap hang buka mata lah. Kepada yang kedua, pada ceplos yang buta huruf tak pergi mengaji tu, pergi mengaji. Ngaji kan, belajar pasal pasal tajwid, pasal tu supaya faham ayat-ayat kan. Itu cerita dah. Jangan duk jadi ceplos teruk sangat. Sebab hang bukan makin muda. 2027 umur hang naik, 2028 umur hang naik, 2045 umur hang naik. Hang nak jadi apa lepas tu? Hang nak jadi bila dari resume atau CV, saya mantan ceplos. Woi, aku nak cerita apa? Memang hebat hang punya CV hang atau resume hang, mantan ceplos tu. Patutnya dia macam ceplos.
Mai kau nak ambil skill hang ceplos. Okey. So itu saja aku merepek pagi ni. On the way nak pergi pejabat sebab aku bos. Pergi lambat tak apa, aku bos. Mungkin sabar. Alhamdulillah, insya-Allah. Rezeki Tuhan bagi. So hopefully Tuhan melindungi aku supaya aku tidak takbur, ujuk dan riak. Sebab apa yang Tuhan bagi kat aku ni, kat kita semua lah sebenarnya, hanya pinjaman je. Kebolehan kita boleh bercakap, kita boleh makan, uang, semua tu buat pinjam kita. Sebab pemilik mutlak dia adalah Allah Ta'ala, dan kita akan kembalikan kepada-Nya. Dan apa dia berikan kepada kita, amanah dia kepada kita. Kalau kita jaga elok, kita dapatlah kembalikan kepada dengan elok, dan dia, Allah Ta'ala akan bergembira dengan kita, dan kita dapatlah kerahmatan dan orang kata perlindungan daripada dia. Kalau kita ingkar, kita tak amanah, kita khianat amanah dia bagi, maka kita terimalah azab yang akan diberikan kepada kita. So itu sajalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.